Buat joran aku pakai tak dapat. Assalamualaikum. Semoga semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa dimurahkan rezeki, insya-Allah. Okay, hari ni kita nak pergi mancing lagi. Masih lagi bersama Nixon, Rizal. Yang kat depan tu Morgan. Semalam aku tak ada. Cam. Kita on the way nak pergi spot. Nanti dah sampai spot nanti kita baju saya lupa. share. Baju. Okay. Ni kita berada di Kampung Gobil. Kita tengah menuju spot lah. Spot ni kita dah mancing lah beberapa hari lepas. Nanti saya sharekan sikit lah video yang sebelum ni. Sebab tak ambil banyak video, ambil sikit-sikit je. Ada buat report. Okay, kita dah sampai spot ni. Cukai. Tak boleh nampak kan? Batu lah. Ni spot itu hari lah. Kita pergi sini. Oh, baru pasang lah. Ada hasil. So sekarang kita sampai. Kita mancing itu hari kat sini. Dengan dekat jeti sana. Jeti Kampung Gobil. Ni air baru nak pasang ni. Oh, batu dia batu. Semoga ada hasil lah. Oh, ni batu ni. So kena mancing belah ni. Air baru nak start pasang ni. Okay, Nixon. Okey. Semangat. Ya, ni kerapu ni. Ni mamak ni. Itu hari dia tak ikut. Jo. Menyesal lah. Hari ni kita tengok dia dapat naikkan ikan tak? Confirm 5 kilo hari ni. Aku nak kalahkan kawan tu. Okay. Okay, masing-masing tengah berkemas. Mempersiapkan Sangat main joran masing-masing. senjata. Senjata lah. Alamak, aku nak putuskan ni. Cuaca cerah hari ni. Apa tu hanyut dah? Ui. Macam muntal. Bang, hanyut bang. Kau punya hanyut? Aku punya ada lagi. Oi, sama je tadi. Balik hanyut aja. Dah 2 ekor dah dia ni. Dah sebuang dah satu. Memang dia saja. Kau pergi joget depan Rizal. Hanyut sikit kan. Anjay. Cuma ikan lah. Memang muka buntal lah mamak ni. Kembung kan lah. Aku teringat nak tengok dia kembung. Bukan picit kah? Picit lah. Picit lah kau. Picit kat atas tu kat belakang. Ada tajam. Tak ada. Aku tak berani nak picit. Picit kat belakang tu kat sirip belakang. Tekan je. Tu dia kembang. Memang kampung dia tu kau baling tu tempat tu. Rumah mereka tu. Kampung dia tu. Belukang aja naik. Ya. Mari kita lihat apa yang kena. Sama juga, belut. Abang Rizal kita dapat. Aku tak ambil video kau Hei. Pas ni ya. Ikan apa ikan Abang Rizal dapat? Patin merah. Merah ikan dia. Ni mayung. Mantap. Angkat pergi je. Angkat pergi. Aku gambar. Belakang pergi. Ya, aku nak juga.
Strike kerapu cik. Kerapu lah sangat. Mantap. Asal dia punya tu? Oh. Ih, Dia punya tu lain macam. ni special ni. Cacat kah? Saya rasa dia ada tu. Apa tu? Ni orang dah patah kan? Oh, dia tumbuh balik. Tumbuh balik. Ikan apa, ikan apa, ikan apa? Sama ikan tadi juga. Ini hitam. Oh, ni duri kuning. Hitam kuning. Oh, Black. warna-warni kan kita Itu lah. Kuning, merah, hitam, kuning, putih, putih, silver. Jal. Ada? Kerapu. Lain macam tarik. Ada tarik. Aku rasa aku ada bawa something. Sampah. Ke jaring kau tarik? Oh, ni yang gitu. Jaring kau tarik lah. Sampah bubu. Ui. Oi, Namanya mesti ngelaban kan? cuma kau lepas. Pari. Pari. Woi, mantap. Anak pari. Patutlah. Oi, ni boleh masuk grup bagi Rizal. Abang Rizal. Baik-baik tu. Sengat dia tu. Abang Rizal. Kau dekat muka tu. Anak pari. Okey. Mana duri? Duri guys. Duri pun Okey. duri lah Ya, saat tu. Ini takkan tangan keluar. Tu dia sekarang ready. Lama. Lu. Okey, Tengah ada hasil guys. gambar lu, gambar lu. Hah? Pari tu. Pari lagi ke? Kerapu. Kerapu ni. Ui, Ui, besar tu. Ui, baik. Ui, hey. turun aku patah. Oi, Hey. turun. Gila kau ni. Lawangan tu turun. Hey, tu tak bawal. Nanti kau dah melenting. Hey, dia ni buat hal lah. Ketik-ketik lagi. Lekat beritu. Letak. Kau lekat kat kaki kau ni. Strike lagi. Macam duri kat ni. Strike lagi. Tapi ganas dia nak terbang je. Obo-obo. Tu obo-obo lekat satu tu. Gelama. Lama. Yeah. Nak terbang tu kan. Sedap. Dia tarik sedap. Pari lagi guys. Alhamdulillah. Kali ni Nexon tak mengecewakan lah. Oh, betul-betul dia balas dendam lah. Dapat todak halus gila todak. Mana tak nampak dalam kamera. Oh tu. Todak halus. Kau pakai umpan tak pakai umpan? Pakai umpan, tapi dia lekat dekat ujung tu. Oh, dia punya muncung eh. Ya. Boleh bawa kan? Tak tahu boleh dia orang makan. Tapi tak tahu lah. Ini ikan, bukan tu. Ikan lah, boleh makan lah. Ada orang makan lah ikan ni. Todak Rizal suka lah todak. Ya kan? Ni pakai 7 eye je guys. Ikan Yang terbang tamok. tu, Tamok. Ha? Yang terbang. Oh, duri juga. Besar duri dia. Damn. Yeah. 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 Ada gigit. Ada gigit. Wah, nelayan. I baru nak pasang ni. Nelayan turun laut ni. Mungkin pasang jaring. Hujan lah. Aduh. Baru duduk. Zal, jalan Zal. Okey.
Okey kah? Okey. Kau macam tak okey. Lepas pinggian ni. Baru nak ambil video panjang sikit dah nak hujan. Dah makan tu. Steady pakcik tu naik boat. Baru balik menjaring, baru letak jaring tu sini lah. Ni. Oh yo. Macam Janganlah mengeluh, baru lagi awal lagi ni. Oi, besar oi. Ada orang sana tu tahu buat apa kat sana. Oh, ada kapal kargo. Kapal kargo mau keluar berlayar. Santai lo, belum dapat gini. Dah lepas. Aduh, time aku nak rakam video je dia stop. Dia tarik lagi. Tadi bukan main tarik dia. Dia tarik lagi. Ya ke? Tak ada pun. Kontena. Hai Cam. Kemana Cam? Belum lagi? Oh tadi Nixon dah? Ya. Jangan dia seorang dapat dah, kita lah. Duri je. Bertadi gigit. Silap-silap buntal. Main-main macam tu buntal lah tu. Tu seorang tu bawa ke mana aja ikan dia tu. Hulu relay dia bawa ikan tu. Tak cukup panjang tali? Tapi sana tadi air dah makin naik. Oh. Dia ingat. Tu dah ada gigit-gigit. Mari kita lihat. Kena tak kena. Ada. Ada. Duri kecil. Dah. Sen. Ya. Tengok Rizal, muka Rizal. Ish. Rizal, are you okay? I'm okay. Kecil sangat lah ikan ni. Aku nak lepas sikit lah. Kecil sangat ni. Bagi dia besar sikit. Dapat macam semalam yang besar tu. Sedap sikit. Kan aku sentap. Kalau tak sentap tak lekat guys. Kena sentap juga. Duri lah. Yang penting aku dah ada. Zal? Okey. Okey ya. Okey. Sekali lagi. Ini garang. Yang ni garang lain macam. Tapi rasanya macam duri juga ni. Mari kita lihat apa yang muncul. Dah agak dah. Besar. Duri juga guys. Zal? Ini kali besar lah duri dia. Yang ni kita ambil. Nixon, kau boleh masak kan? Ini garang siut. Garang. Alhamdulillah. Besar lah duri kat sini. Berasa menarik dia. Biasa duri ni kita tak ada rasa dia punya tarikan. Tapi ni memang rasa lah. Duri babon. Ni untuk kepuasan tarikan je ni. Rasa menarik ikan terik. Kira mantap. Alhamdulillah. Teruskan lagi usaha menarik ikan. Kira menarik ikan lah. InsyaAllah ada, tunggu sekejap lagi. Tengok. Belum sempat apa-apa dia dah terik ni. Ni memang dia time dia dah sampai ni. Air nak pasang. Tenggelam dah tu. Batu dah tenggelam lah. Ni tak kena.
Tak kena guys. Tak sangkut. Dia bau. Dia Ni kacau juga ni. Dua-dua ni. lambat tarik. Ada rasa? Dua-dua goyang. Kalau tak dapat juga tak tahu lah. Daripada tadi dia punya ni. Orang lain goyang-goyang sikit je tu naik je. Senyap dah ni aku ni joran ni. Joran aku ni tak usik lagi ni. Nak dapat pari ni. Tengok umpan dia. Dia tadi aku tak ada. Ada. Baru lepas letak. Sekejap. Tengok kan. Naik kat sini. Monyok je Abang Rizal. Sabar. Masih lagi menunggu. Sudah 4.30 dah. Air dah start pasang. Tapi belum tinggi lagi ni. Ini air pasang lebih kurang 5 meter tau. Tinggi lah. Datang mencecah depan ni. Tengok ni level air dia ni. Harap ada lah lagi kan. Naiklah pari ke. Aku nak tarik Kerapu ke kan. pensel. Angan kena ada. Nak dapat apa? Aku nak dapatkan lesen. Lesen apa? Pari? Tak pernah dapat pari lagi ya? Tak nampak. Oh syok naik pari oh. Aku kena dapatkan lesen pari baru dapat. Aku walaupun pernah dapat pari kecil je. Syok oh. Pari lah. Syok oh. Dapat aku belagak dengan kawanku, dengan abangku. Mancing suka-suka guys. Ada rezeki ada. Tak ada rezeki, cuba lagi. Wah. Banyak kapal lalu lah sini ombak dia baru sampai. Tapi ombak semalam kuat gila tak? Tu kapal tu besar. Kapal ni kecil. Ni alun dia tak besar sangat. Nak balik dah. Nak balik. Sempat nanti. Kan? Ada kah? Laju tu tarik. Ada. Nampaknya dah tarik nafas panjang dah ni. Abang sebelah kita ni. Dia dah tarik nafas panjang dah tu. Buat joran aku pakai tak dapat. Member baru campak kat sana. Tengok lekat Lukang kan? Oh, okey kan? Lukang Okey. Hati saya okey. Duri. Nanti susah. Tak kisah. Yang penting naik dulu. Ikan tu apa pun tak kisah. Habis dia kata buntal pun boleh claim. Belum Azal? Nampaknya terpaksa berputih mata lah. Bila nak balik awal ada urusan. So kita orang meneruskan lagi. Ya, aku tak gumpau lah sebab aku Tak nak ngaku juga. Sen. Tak nak ngaku. Orang lain gumpau relax. Dia gumpau tak nak ngaku. Aduh. kata nak kalahkan aku. Tu lah. Aku dengar kerapu lah. Pari lah. Macam mana? Aku dah agak dah sebab dia kata malam tadi dia mimpi strike kerapu. Kerapu ke pari ke cakap ni? Kerapu, pari ya. Dia kata dia mimpi strike pari. Memang tak lah dah dapat. Wait je tu. Baik. Sangat gugur. Nampaknya Abang Rizal sudah menggulung. Gulung Zal Nah, balik lagi. Kata dah last gulung. Awal. Dia masih membaling lagi, nampaknya masih tak puas hati lagi. Kira Kita tunggu. Last. Lah. Itu hari cakap aku. Dia rupanya. Siapa sifu? Rizal dah menyerah. Aku dah menyerah dah. Dia dah gulung dah joran dia tu.
Hai. Masih ada lagi umpan. Kita target sampai habis umpan ni, kita gerak lah. Tak tahulah ni sempat aku tak nak cari jual dah berbuka. Aku jumpa mana-mana beli air apa tepi jalan dah. Sempat kot. Kan? Wah lawak. Ni yang kita tunggu-tunggu ni. Ada tak? Ada. Alhamdulillah ada rezeki. Jangan sesirat sudah Jal. Ada. Ada. Alhamdulillah. Mantap Abang Rizal. Ada. Berkat kesabaran, tak kira lah kecil ke besar ke duri. Berkat kesabaran, tak kira lah kecil ke besar ke duri ke apa kan. Yang penting tak kumpau. Alhamdulillah. Ya, terbeli pula. Berkat kesabaran dia. Ni lepaskan balik lah, kecil sangat. Lepaskan je lah balik. Ikut tamel. Kecil sangat. Ikut tamel. Kecil sangat tu, tak payahlah. Kalau tak payah potong, lepaskan dia tu je. Mata kail. Mata kail pun tengok sangkut dekat tepi je. Kan dia ada. Dekat badan sangkut. Kan dia tengah makan dia. Kau sentap kan? Sentap. Tu aku cakap kena sentap juga. Tak sentap tak dapat, dia main-mainkan je kau punya umpan tu. Nak lepaskan tak payahlah buang dia tu. Kau nak ambil ke? Tak. Lepaskan. Bahaya kan? Tapi kecil-kecil pun bahaya. Terbeli tu. Terbelit tu dekat mana. Mata kail bukan letak dekat mulut. Terbelit-belit kat badan. Kira nasib pula ni. Dia tak kumpul. Okeylah, alhamdulillah lah, semua merasa lah. Salah. Semua merasa lah ikan. Alright. Okeylah, dia dah boleh balik dengan tenang lah. Kalau tak, dia balik tak tenang tadi. Nasib baik dia masih tak putus asa kan. Dia masih membaling lagi. Kalau tak dah ni dah. Alik. Alik. Sian rumah menunggu. Dapat aku tidur dengan tenang. Dapat juga tidur dalam tenang. Oh, ada lagi. Ada tak ada? Lah, tak ada pula. Ada tapi kecil tak? Kau tak sentap? Tak ada lah guys. Dalam diam yang ujung tu dapat lagi kan? Tapi hari ni semua duri lah. Kan? Gelama pun tak ada lah. Malam dapat juga gelama. Besar-besar tu gelamanya. Wah. Dalam diam dia dia. Memang betul-betul champ lah kau. Champion. Kau tengok cerita champion tak? Dia macam tarik tu. Ada tak? Push. Sama juga duri lagi. Mayong ni. Duri juga. Sama. Joran lain Joran sama ke joran lain? Joran lain. Ush, ini merah ni. Color dia merah. Baik tu player tu takut jatuh. Oh, ni dah start naik ni. Start rancak ni. Umpan pula nak habis. Habis umpan aku. Oh, ada lagi lah. Nak balik ni pun ada lagi. Mantap lah brother kita ni. Memang dia champion lah. Dia saja naik kan. Berapa ekor dah? Dah. 5 dah? 5 ekor dah dia. Aku pun naik 2 je. Aku naik 1 terus ada lagi. Aduh. Dia memang champion lah. Tangan dia nganyir. Ya, sekejap lagi gerak balik. Bro Rizal okey ke? Rizal dah balik rumah lah. Nasib baik dia dapat tadi. Ya.
Pukul 6 lah ni. Balik lah. Nak buka lagi. Aku baru je nak. Nak casting? Ya. Casting lah tu. Aku nak tutup ni. Ajam? Memang dia champion lagi. Okey, kita dah kemas-kemas. Standby nak balik. Cuaca pun dah petang dah ni. Boleh tahan juga. Besar-besar ikan ni. Tapi tak ada variasi lah. Ikan sama je ni. Yang kecil-kecil kita lepaskan. Tak dapat ikan lain lah. Sebelum-sebelum ni dapat juga ikan lain. Tapi hari ni ikan yang sama je. Ada sedikit boring lah. Tapi tak apalah, rezeki kan. Ambil je. Selama dia orang ni makan, tak apalah, kita consider rezeki lah. Okay, rasanya sampai sini je lah untuk video. Jumpa lagi dalam video yang lain. Assalamualaikum.